Mana yang lebih baik, nak simpan duit kertas ataupun emas? Simpan duit maksudnya kita hanya simpan nombor. Walaupun nombornya bertambah setiap tahun dengan pembahagian dividen, lama-lama duit itu hanya sekadar nombor sahaja disebabkan kuasa belinya yang semakin lama semakin menyusut kerana inflasi. Bahkan nilainya boleh lenyap terus. Simpan aset seperti emas, perak, tanah dan rumah maksudnya kita simpan kuasa beli. Walaupun harganya naik dalam jangka masa yang panjang, selalunya kuasa belinya kekal iaitu tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi, apa sahaja simpanan untuk jangka masa yang panjang, aset fizikal seperti emas adalah lebih baik kerana nilai dan kuasa belinya lebih terjamin. Duit kertas lebih sesuai untuk transaksi jangka masa yang pendek sahaja tetapi bukan untuk simpanan jangka masa panjang. Kalau nak simpan, simpan sekadar cukup untuk hal kecemasan atau untuk digunakan dalam jangka waktu terdekat. Untuk jangka masa yang panjang, simpan aset fizikal seperti emas, ianya lebih menguntungkan kita pada masa yang akan datang. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas hari ini, boleh rujuk pin video tutorial di profil. Saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.